Mikrofon favorite TikTok ni dah kembali lah guys. Dan Namdik cadangkan korang beli. Kalau korang suka buat konten macam bercakap-cakap macam ni, korang nak buat pengajaran ke, pembelajaran, ataupun korang selalu buat video conferencing dan sebagainya, this is a very good mic. Ini favorite TikTok guru dan Namdik kurang promosikan dia sebab sebelum ni dia ada masalah macam supply semua kan. Tapi Namdik tengok sekarang ni kat beg kuning tu supply banyak guys. Jadi maknanya tak ada masalah untuk korang dapatkan mikrofon ini. Dia orang pun dah ada supply yang banyak kan. Jadi kalau korang berminat, mikrofon ni sambungan dia USB je. Jadi korang boleh sambung terus je pada komputer korang kalau nak gunakan komputer, ataupun direct je pada phone korang, dan terus korang boleh guna. Performance dia memang sangat-sangat best, sangat-sangat cantik. Minimal noise, tak ada noise, semua setting pun minimal je. Korang boleh tambahkan gema dan korang boleh tambahkan volume, okay? Boleh tambahkan gema dan boleh tambahkan volume. Lepas tu satu lagi, kalau tak silap ni, korang boleh tekan ni lama-lama. Dia ada electronic noise reduction sikit, okay? Jadi dia boleh kurangkan sikit background noise. Tapi Amlik suka off je lah benda ni. Tak perlu pun kurangkan background noise. Kenapa? Sebab ini dynamic microphone, okay? Dynamic microphone ni maknanya kalau Amlik letak jauh, okey, kalau jauh daripada mulut kita, dia tak dengar. Maknanya bunyi-bunyi yang jauh daripada mikrofon dia tak dengar. Okey, itu kelebihannya. Dia bukan macam condenser mic guys. Dia bukan macam condenser mic, dia macam dynamic mic je. Okey, jadi dia pick up bunyi dekat dengan mikrofon sahaja. Okey, jadi bear in mind lah kalau korang nak buat recording ke, nak record video ke apa, mikrofon biasanya akan ada dalam frame video ni lah. Sebab mikrofon perlu dekat dengan suara korang, mulut korang, okay? Tak boleh setting jauh-jauh mikrofon tu, tak boleh, okay? Itu dia. Tapi dynamic mikrofon macam ni memang orang gunalah untuk podcast, untuk bercakap-cakap, untuk radio DJ. Sebab tu kalau tengok podcast kan, interview orang semua kan, ada mikrofon dekat dalam frame tu. Sebab dia guna mikrofon macam ni lah, sangat sesuai untuk suara, sangat sesuai untuk kalau korang borak, lepas tu gelak ketawa, dia tak spike macam condenser mic, okay? Jadi itulah dia. Kalau korang berminat kepada, this is microphone favorite TikTok, kalau korang nak lebih clean setup, korang make sure macam tu. Jadi controls dia tak nampak dalam framing kan, macam tu kan. Kalau korang tak kisah, korang boleh je buat macam ni. Tapi ni macam bising sangat design dia kan. Korang boleh terbalikkan macam tu supaya tak nampak. Okay, jadi ni mikrofon memang mikrofon favorite TikTok. Korang pun dah banyak tengok orang selalu guna kan. Ambil suka setup macam ni supaya tak nampak the control.